Malam tu aku memang tak sangka langsung benda ni boleh jadi dekat aku. Aku baru balik kerja, dah lambat, hujan pula turun lebat. Jalan gelap, sunyi. Aku redah je naik motor sebab dah biasa. Tapi tengah jalan, enjin mati tiba-tiba. Lampu motor malap. Aku cuba start, tak hidup. Aku sorang-sorang tepi jalan. Tengah malam. Serius, rasa macam dunia berhenti sekejap. Dalam kepala aku ligat. Nak tolak motor ke? Mana bengkel buka malam-malam macam ni? Nak call member, semua jauh. Nak call towing? Mahal kot. Entah-entah tak ada orang nak layan sebab motor aku ni kapcai je. Tapi masa tu aku teringat satu benda yang aku dah buat 2 minggu lepas. Aku baru je ambil insurans motosikal komprehensif dekat abanginsurans.com. Ada satu benda yang buat aku tertarik masa tu. Free towing sampai 50 km, tak kira motor kapcai ke superbike. Terus aku call nombor kecemasan. Tak sampai sejam tow truck sampai. Driver siap senyum, siap tanya aku okey ke tak. Dia ikat motor elok-elok, bawa ke bengkel yang aku pilih sendiri. Dia siap bagi cadangan bengkel trusted sekali. Serius. Time tu aku rasa lega sangat. Bukan sebab towing tu free semata-mata, tapi sebab aku rasa dilindungi. Motor aku, walaupun kecil, tetap orang jaga. Tak ada double standard. Tak ada, ala motor murah, tak apalah. Semua dilayan sama rata. Dari kapcai sampai ke Ducati, semua boleh towing. Bukan setakat towing je, kalau ada kemalangan ke, rosak tepi jalan ke, semua boleh bantu. Masa tu baru aku sedar, ambil insurans bukan sebab takut motor hilang je. Tapi sebab kau takkan tahu bila kecemasan datang. Yang penting, waktu tu, ada orang boleh tolong. Sekarang aku dah jadi abang insurans dekat tempat kerja. Semua member aku suruh buat benda yang sama. Jangan tunggu dah tersadai tepi jalan baru nak menyesal. Ambil insurans yang jaga kau. Yang betul-betul ada waktu kau perlukan. Nak mudah? www.abanginsurans.com. Semua boleh buat online. Siap boleh WhatsApp terus kalau nak tanya. Insurans bukan untuk motor je, tapi untuk hati yang tenang masa ride.